Di Melaka, setiap langkah bukan sekadar perjalanan. Ia adalah pintu masuk ke zaman yang berbeza. Satu langkah, tiga zaman. Satu warisan yang terus hidup. Anak itik terkedek-kedek, duduk di laman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba bernama Muhammad Khairi bin Salihuddin dari Politeknik Melaka. Anak itik terkedek-kedek. Hari ini saya akan membawa anda menelusuri 3 zaman dalam satu perjalanan ringkas. Jom. Dia pendek, dendang sayang. Ada keturunan laja. Hari ini, hanya sebahagian kecil daripadanya masih berdiri. Namun, batu-batu lama ini tetap menyimpan cerita besar tentang kuasa, peperangan dan perubahan sejarah. Orangnya cantik sayang, dia pendek. Dendang Tinggalan ini mengingatkan kita semula pada zaman Portugis yang menguasai Melaka pada tahun 1511. Apa tinggi lagi nak? Cukup lah ni. Abang Mari muka tak sama tingginya. Kawasan ini menjadi sebahagian besar daripada kawasan Kota Pertahanan Negeri Melaka. Orang dekat kan ada. Eva Musa mengajar kita bahawa warisan bukan hanya tentang bangunan lama, tetapi ia juga mengajar erti perjuangan. Jika Eva Musa melambangkan pertahanan, maka Tedes pula melambangkan pentakdiran. Di sinilah urusan pemerintahan pernah dijalankan. Keputusan dibuat, kuasa diatur dan wajah Melaka terus berubah mengikut zaman. Sudah kurus bertambah kering, badan seorang adalah. Di Jongkawang, warisan hadir melalui segitiga budaya, makanan dan kepelbagaian masyarakat berbilang tahun. Sudahlah kurus bertambah kering, badan seorang. Warisan bukan hanya untuk dikenang, warisan adalah amanah untuk dipelihara. Saya Muhammad Khairi bin Salihuddin dari Politeknik Melaka. Inilah satu langkah, 3 zaman PMK Fighter. Kalau dah jodoh jangan kau pilihnya.